sepanjang tahun 2025 di Kompleks Pentadbiran Seremban. Kalau boleh, saya nak mengajak semua kita mensyukuri nikmat apa yang kita ada di negara kita ni, di Negeri Sembilan dan juga terutamanya di daerah Seremban. So ramai sebenarnya kawan-kawan kita yang di Putrajaya, yang di luar Negeri Sembilan, yang nak balik ke tempat tuan-tuan dan puan ni, duduk kerja di Seremban. Ramai sebenarnya yang berhasrat, yang berminat nak bekerja di Seremban, tapi dia tak dapat peluang. So tuan-tuan dan puan ni alhamdulillah diberikan rezeki duduk kat sini. Okey, ni misi-misi yang saya rasa Ketua Jabatan perlu hayati, perlu perbaiki untuk semua jabatan. Alhamdulillah banyak nikmat kita sepanjang tahun 2025. Macam saya sebut tadi, kita tak ada isu-isu besar dekat Kompleks Pentadbiran daerah Seremban ni. Saudara tahu, kita jangan susah. Ini sangat khas. So kita ada kerja itu kerja itu. Kawan-kawan itu ada kerja. Kawan-kawan itu kerja itu. Tapi jangan kita kacau kawan-kawan. Jangan contoh. Jadi ini pun nikmat. Kita perlu syukuri. Ini cerita nikmat ya betul. Supaya kita mengambil air. So masuk tahun 2026, alhamdulillah 2025 dah berlalu. Bila sebut tahun baru ni, biasanya kita akan buat azam baru lah. Ini pun saya dah sentuh tahun lepas. Dalam pembunuhan tahun lepas saya sebut azam baru. Masa tu ramai lah yang menyerit ada azam baru masing-masing. Sudah tercapai ke belum? Tahniah. Ini rekod lah, 4 tahun berturut-turut kita mendapat lebihan, 11 tu lebihan kutipan hasil. So tahun ini paling tinggi 170 juta tahun 2025.